Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Cik Tah hari ini. Okey, hari ini Cik Tah nak berkongsi resepi mi goreng mamak. Hak ni cara ni ada kelainan sikit nah. Okey, lepas tu mas Cik Tah nak tunjuk bahan-bahan apa yang kita nak kena sedia tu nah. Mula-mula Cik Tah ada mi kuning, Cik Tah ambil 1 bungkus. Lepas tu Cik Tah ada toge, yang ni terserah kat anak-anak Cik Tah, sahabat-sahabat Cik Tah nak pakai banyak mana. Nah, okey. Lepas tu Cik Tah ada bawang merah, bawang rus. Cik Tah ambil 150 gram. Lepas tu ni bawang putih Cik Tah ambil 15 gram. Lepas tu Cik Tah ada halia 15 gram. Lepas tu Cik Tah ada buah kerah. Cik Tah ambil 5 gram saja nah. Lepas tu Cik Tah ada cili merah. Cili merah ni Cik Tah ambil 30 gram. Lepas tu Cik Tah ada cabai kering 6 gram. Okey, lepas tu Cik Tah ambil ubi kentang. Cik Tah ambil sebiji. Nah ni Cik Tah rebus siap-siap. Nah Cik Tah ambil 1 biji. Lepas tu telur ayam grade B Cik Tah ambil 3 biji. Lepas tu Cik Tah ada kari daging dengan ubi kentang ni Cik Tah ambil nah 1 tin. Lepas tu Cik Tah ada 3 ketul tahu kuah. Lepas tu Cik Tah ada kicap pekat. Kicap pekat ni Cik Tah ambil 10 gram. Lepas tu ni kicap manis Cik Tah ambil 20 gram. Lepas tu Cik Tah ada udang kering Cik Tah ambil 20 gram. Okey, semua bahan-bahan ni Cik Tah nak blend halus. Nah, blend halus. Okey, untuk cabai tu anda kata Anda kata sahabat-sahabat anak-anak Cik Tah tak mau pedas sangat tu, tak payah masuk cili kering. Masuk cabai besar saja. Tapi anda kata dua-dua tak mau pedas, tak payah masuk. Dua-dua cabai pun boleh. Nah, okey, lepas tu Cik Tah masuk udang kering. Okey, lepas tu tunggu sat Cik Tah nak pergi blend biasa nah. Alhamdulillah. Tu dia. Halus laik dah. Nah, lepas tu Cik Tah akan masak dia punya paste ni dulu. Kita masak macam mana kita masak sambal tu. Kena bagi masak betul-betul ya nah. Okey, Cik Tah akan masuk minyak ni Cik Tah ingat dalam 1 senduk gulai. 1 senduk gulai. Kita buat banyak pun tak apa sebab apa? Mi mamak ni dia pecah telur. Bila pecah telur dia akan serap minyak tu. Nak cerita bagi nah. Mi tu memang berminyak dah. Mi ni Cik Tah basuh dulu. Mi tu memang berminyak dah. Tapi bila kita pecah telur dalam tu dia jadi kurang minyak. Nah sebab apa? Satu lagi sebab kita nak goreng, nak masak dia ni sampai jadi paste. Dia tak boleh masak lebih-lebih kurang. Lepas tu kita masuk ni tak mau lagu tu. Kita tak mau dia berbau halia. Kita tak mau dia berbau udang kering. Kita tak mau dia bau cabai. Nah, okey, kita akan masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mai tengok ni. Sampai dia jadi paste macam ni. Ni ukuran Cik Tah bagi ni untuk 1 bungkus. Andai kata nak buat setengah bungkus, bahagi 2. Kan? Okey, lepas tu kita akan masuk ni. Masuk ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kata siapa anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah yang mana katalah, yang mana nak macam dia lembap sikit-sikit tu. Tambah air sikit nah. Okey. Lepas tu Cik Tah akan masuk ni kicap. Okey, yang tadi kicap cayak, yang ni kicap pekat. Okey, kehitaman dia, color dia tu terserah pada anak-anak sahabat-sahabat Cik Tah. Yang mana nak buat hitam manis kan, yang mana nak buat hitam legam kan, terserah hak tu nah. Hak tu terserah. Okey. Bau wanginya. Tak apa. Okey, lepas tu kita masuk tokuang, kita masuk ubi. Tokuang dengan ubi ni optional. Kalau kata siapa tak mau bubuh pun tak apa. Sebab apa? Dalam gulai ni, dalam kari dalam tin ni dia dah ada dah. Nah, okey, betul kita akan masuk semua dah. Itu dia. Kita nak ambil kuah dia tu. Okey, lepas tu kita akan masuk sedikit air lebih kurang dalam setengah cawan. Nah.
senang nak Cita bagi. Tapi cuba buat. Oh, lah. Tapi cuba buat tengok. Sedap. Betul-betul mamak nak Cita bagi. Agak kata dah nak kekeringan ayak tu. Kita kan tak tahu. Aku kira ada tempat aja ikut tu. Kita masukkan telur. Cuba tengok buat anak-anak sahabat. Oh, lah patah. Cuba tengok buat anak-anak sahabat-sahabat kita. Memang sedap nak Cita bagi. Okey, lepas tu kita bagi masak sat. Lepas tu kita guih terus. Sebab apa mi mamak ni dia masuk sekali dengan mi. Dia bukan ada kita kata dia nak berkopin-kopin telur tu tak ada. Dia guih sekali. Nah. Okey, kita akan guih sekali. Dia mamuk hingguk kita Cita bagi. Kalau kita guna api yang derah nak Cita bagi, lagi clear nak Cita bagi. Ni api pun dek tapi boleh lah. Kita nak buat makan di rumah. Mau kata nak buat makan di kedai tak boleh nak Cita bagi nah. Okey, betul sat kita nak masak bagi kering sikit. Okey, cita rasa masing-masing. Nah. Kalau boleh tu rasa dulu sebab apa dalam tin tadi ni dia dah ada dah rasa dia. Tapi kuk lah yang mana nak masam lebih sikit ke, manis lebih sikit ke. Terpulang yang tu. Tapi bagi cita rasa cita dah okey dah. Sebab dalam tu pun dah ada semua dah. Atas pengalaman yang kita duk buat lah. Tapi kata yang kita nak bagi tahu ni, kalau kata anak-anak sahabat-sahabat kita nak masuk pun boleh. Boleh rasa dulu. Okey. Lepas tu agak agak dah kata dia nak kering sikit tu. Lepas tu kita masuk togel. Kita pada api. Dia togel ni kita kata jangan bagi masak sangat. Togel biasalah. Kita nak banyak-banyak. Rumah ni dengan sayur laku. Okey. Sebentar. Alhamdulillah. Siap dah. Elok cun-cun dengan time. Kita pun lagi setengah jam kita nak boleh buka. Okey, lepas tu tunggu sat. Kita nak pergi bridal sat lah. Tunggu sat. Okey, lepas tu kita lapik daun pisang sikit. Yang mana rumah anak-anak kita. Sahabat-sahabat kita kok ada, mau tak ada, tak payah duk lapik. Tak payah duk lapik dia. Kita nak bagi tahu dalam tin ni, dia punya daging tu besar-besar. Waktu kita masuk dalam ni kita kejar lagu tu. Kalau kata siapa yang nak makan kejar, siapa yang nak makan seketul-seketul tu, tak payah duk kejar. Lak seketul tu nah. Okey, lepas tu kita nak pergi bridal, lepas tu lagi kita akan tunjuk macam mana kita nak make up dia satu sana. Alhamdulillah siap dah. Mi goreng mamak kita, varsi kita. Yang mana kita duk buat belum pada ni 2-3 cara. Tapi yang ni pun cuba buat tengok. Memang sedap nak Cita bagi. Okey, lepas tu untuk sahabat dengan anak-anak kita, yang mana kita bagi tahu kalau kata ubi kentang tu tak ada, kita nak skip pun boleh lah. Kalau kata tokuang tak ada pun kita nak skip pun boleh lah. Tapi yang penting kari dalam tin tu kena ada. Dengan paste yang kita buat tadi ni kena betul-betul ikut ukuran yang kita bagi. Kalau siapa nak rasa macam mana ayat tangan kita, ikutlah gram yang kita share dalam video ni. InsyaAllah dengan izin Allah Okey, sekian kongsian kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat dan anak-anak kita semua Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.